Selamat datang ke Hazaf Homestay. Okey, homestay ni terletak di Sungai Tani dekat dengan Tol SP Selatan. Okey, dekat sini depan ni ada deretan kedai makan. Nampak tak? Hampa pernah dengar tak apa roti canai legend? Ni kat sini lah ni. Okey, ni jom kita masuk tengok dalam homestay ni ada apa. Biasalah, ada katil, ada bilik, macam tu je lah. Ni ruang tamu. Okey, ni sliding dengan kami masuk melalui sliding. Kita ada sediakan sofa lah. Biasa-biasa je, hampa tak ada apa pun. Ada TV. Okey, ni masuk ni, tepi tu ada okey, yang ni bilik utama. Dalam bilik utama tu ada bilik ayak lah. Okey, kita letak aircon. Yang hampa boleh mai tengok lah. Ni hampa buka pintu, hampa nampak tingkat tu betul. Nampak kedai makan. Jadi dalam 20 langkah tu hampa dah boleh pergi kedai makan, dah tak kalut dah dengan makan pagi-pagi ke. Ni kedai makan ni sampai ke malam. Depa buka. Okey, jom seterusnya kita pergi dekat ni bilik ayak di luar. Okey, bilik ayak ada dua bilik ayak. Okey, ni kawasan dapur. Okey, kawasan dapur. Macam tu je lah hampa, tak ada apa pun. Okey, ni yang bilik yang kedua, bilik tengah. Kita letak aircon juga. Okey. Okey, yang best sekali kat sini yang tu je lah. Kedai makan memang dekat, nampak tak kalut dah. Nak lapar tengah malam ke, bila-bila pun semua kat sini dekat dengan Tol Selatan. Nampak nak pergi ke mana pun, semua dekat. Nak pergi Madat ke, nak pergi apa nama, banyak tempat lah. Nak abang tak tahu kat apa. Ni bilik yang ketiga. Okey, macam tu lah. So kalau siapa yang nak menginap di Sungai Petani Hazaf Homestay Sungai Petani, boleh saja pergi dekat bio. Okey, hubungi saya. Dan satu malam RM180 kalau ambil 3 malam. Harga lain lah. Okey, jumpa hampa di Sungai Petani.